Aksi timbal balik pusingan 16 AFC Champions League Elite semakin menghampiri detik penentuan. Ketika Johor Darul Ta'zim membawa kelebihan agregat, lawannya dari Jepun, Sunfresh Hiroshima, tampil penuh keyakinan. Jurulatih mereka memberi amaran awal, pasukannya kini berada pada momentum terbaik untuk bangkit dan mencipta kejutan besar. Jurulatih Bartosz Gaul percaya pasukannya kini berada dalam keadaan paling bersedia menjelang pertemuan penting menentang Johor Darul Ta'zim dalam aksi kedua pusingan 16 AFC Champions League Elite. Pengendali Sunfresh Hiroshima itu meluahkan keyakinannya selepas melihat perkembangan positif yang ditunjukkan para pemain sepanjang sesi latihan terakhir sebelum perlawanan. Menurut Gaul, suasana latihan yang berlangsung baru-baru ini menunjukkan tahap fokus dan semangat luar biasa dalam kalangan pemainnya. Bekas pengarah Akademi RB Leipzig itu turut menyifatkan sesi latihan tersebut sebagai antara yang terbaik sejak beliau mengambil alih tugas sebagai ketua jurulatih pasukan dari Jepun itu. Saya melihat para pemain berada dalam keadaan yang sangat baik ketika latihan. Malah saya boleh katakan ini adalah sesi latihan terbaik sejak saya mengambil alih sebagai jurulatih Sunfresh Hiroshima, kata Gaul ketika sidang media pra-perlawanan. Tambahnya lagi, keyakinan pemain kini berada pada tahap tinggi dan setiap pemain memahami kepentingan perlawanan tersebut. Mereka percaya kepada kemampuan sendiri dan mempunyai keazaman untuk memberikan usaha 100% di atas padang. Saya yakin dalam perlawanan malam ini, semua pemain akan menunjukkan semangat itu, jelasnya. Walaupun berdepan tugas sukar, Gaul percaya pasukannya masih mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan. Pada aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mac lalu, Johor Darul Ta'zim berjaya meraih kemenangan penting dengan agregat 3-1 ke atas Sunfresh Hiroshima. Keputusan itu memberikan kelebihan besar kepada kelab gergasi Malaysia tersebut menjelang perlawanan timbal balik. Namun begitu, Gaul menegaskan bahawa perlawanan kedua di laman sendiri akan memberikan motivasi tambahan kepada pasukannya untuk bangkit. Menurutnya, sokongan penyokong tuan rumah serta semangat juang pemain boleh menjadi faktor penting untuk mengejar defisit agregat tersebut. Sunfresh Hiroshima juga dijangka tampil dengan pendekatan lebih agresif bagi menekan JDT sejak awal permainan. Pasukan dari Jepun itu sedar mereka perlu menjaringkan gol awal bagi membuka peluang untuk mengubah momentum perlawanan. Dalam masa sama, Gaul turut menegaskan bahawa disiplin taktikal akan menjadi kunci utama jika mereka mahu menewaskan JDT. Beliau mengakui pasukan Harimau Selatan memiliki barisan pemain berkualiti dan pengalaman luas dalam pertandingan peringkat Asia. Namun begitu, jurulatih kelahiran Jerman itu percaya para pemainnya sudah cukup bersedia untuk menghadapi cabaran tersebut. Kami tahu ini bukan perlawanan mudah. JDT adalah pasukan yang sangat kuat, tetapi kami percaya dengan kemampuan sendiri dan akan berjuang habis-habisan, katanya. Perlawanan timbal balik ini dijangka berlangsung dengan tempoh tinggi kerana kedua-dua pasukan mempunyai misi besar untuk mara ke pusingan seterusnya. Bagi JDT, mereka hanya perlu mempertahankan kelebihan agregat untuk mengesahkan tempat ke suku akhir. Sebaliknya bagi Sunfresh Hiroshima, misi mereka jauh lebih mencabar kerana perlu mengejar defisit 2 gol bagi menghidupkan peluang. Apapun keputusannya nanti, pertembungan ini dijangka menjadi antara aksi paling menarik dalam pusingan 16 AFC Champions League Elite musim ini. Semua mata kini tertumpu kepada sama ada Johor Darul Ta'zim mampu mempertahankan kelebihan mereka atau Sunfresh Hiroshima berjaya mencipta kebangkitan dramatik di laman sendiri.